Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah. Okey. Pada hari ini kami merupakan tim yang pertama akan membentangkan dalam subjek tafsir Al-Quran dan kami akan membentangkan berkenaan topik 1, 2 dan 3. Okay, sementara itu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nuruddin bin Hanif, KID 240604127. Baiklah, kita terus kepada ini adalah 3 topik yang akan kami perbentangkan pada hari ini. Yang pertama berkenaan pentaksiran Al-Quran dan jenisnya. Topik yang kedua ialah pengenalan ilmu tafsir dan takwil. Topik ketiga merupakan sejarah perkembangan ilmu tafsir. Jadi dalam pembentangan ini kami akan bentang secara ringkaslah, secara cepat. Baik, kita terus pergi kepada topik yang pertama iaitu pentafsiran Al-Quran dan jenisnya. Kita mula pada definisi. Perkataan tafsir berasal daripada kata dasar bahasa Arab iaitu fassara, yang bermaksud menjelaskan, menghuraikan. Maksud tafsir, kita nak huraikan Al-Quran tu secara lebih terperinci kan. Sebab tak semua Al-Quran yang Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran tu jelas, yang kita boleh tafsirkan secara literal. Adanya penafsiran, kita perlukan kuasai beberapa ilmu-ilmu disiplin ilmu penafsiran. Kata Said Al-Qutub menegaskan bahawa tafsir berfungsi untuk menghidupkan roh Al-Quran dalam kehidupan manusia. Agar mesej wahyu dapat dirasai dan diaplikasikan dalam realiti semasa. Al-Quran ni merupakan sumber ataupun rujukan utama manusia lah kan, selepas hadis. Al-Quran adalah pertama, yang kedua adalah hadis Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah ada terangkan bermacam perkara lah kan. Kalau yang tak jelas dalam Quran pun akan ada penerangan di dalam hadis. Jadi sekarang ni soalannya, macam mana kita manusia ingin memahami Al-Quran kan. Sebab itulah terwujudnya ilmu penafsiran ni, yang mana ilmu ni wujud ulama kuasai beberapa disiplin ilmu kan. Nanti apa benda yang perlu dikuasai itu kita akan lihat selepas ini. Baik, seterusnya yang kedua, sebab perlu mempelajari ilmu tafsir. Yang pertama ialah memahami kehendak Allah SWT dengan tepat. Sebab Allah SWT, kita nak, macam mana kita nak patuh perintah Allah kan, kalau kita tak faham Al-Quran kan. Sedangkan perintah Allah SWT semua ada dalam Quran. Allah SWT dah jelaskan semua. Cuma kita, macam mana kita nak memahami penjelasan Allah SWT dalam Quran. Yang kedua ialah mengelakkan salah faham dan penyelewengan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana yang saya cakap tadi, tak semua Al-Quran kita boleh tafsir secara literal, yakni secara bahasa lah. Sebagai contoh ayat apa? Yadullah fawqa aydihim kan, ayat tangan Allah. Kalau kita lihat pada tafsiran perkataan, bermakna tangan kan, tak. Maksudnya jisim macam tu lah kan. Kita tak boleh nak menjisim Allah SWT kan. Allah SWT tidak sama dengan makhluk kan. Tidak sama dengan apa-apa makhluk. Itu contoh ayat ni. Contoh yang jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Itu jelas, kita tahu. Okay, semua yang bernyawa akan merasai mati. Itu satu ayat contoh yang jelas dan satu ayat contoh yang tak jelas. Yang yadullah fawqa aydihim. Dan okey, seterusnya yang ketiga, penting dalam mengeluarkan hukum-hukum syarak daripada ayat-ayat Al-Quran. Ada setengah ayat yang Allah Ta'ala bahaskan berkenaan hukum-hukum dalam Islam. Contohnya apa? Faraid. Itu jelaslah, kita tahu dalam Quran Allah Ta'ala jelaskan berkenaan hukum faraid ni memang jelas secara detail. Surah apa saya ingat. Dan seterusnya berkenaan Allahumma salli ala Quran. Berkenaan dengan aurat. Aurat antara perempuan dan lelaki dalam Quran pun Allah Ta'ala dah jelaskan secara detail. Cuma ada beberapa perkara, contohnya apa? Solat. Solat memang Allah beritahu dalam Quran, so kita melakukan solat dengan zakat. Tetapi untuk solat punya tata tertib ataupun rukun solat akan dijelaskan di dalam hadis Muhammad SAW. Sebab itu penting untuk kita memahami kedua-duanya kan. Al-Quran dan juga hadis Muhammad SAW. Dan kalau kita nak faham hadis Nabi Muhammad SAW pun, kita perlukan, so kita bukannya alim, so kita perlu belajar ulama. Ulama mengkaji semua tu kan. Jadi kita perlu ada 4 pegangan asas lah. Al-Quran, hadis, ijma' ulama kan, kesepakatan antara ulama dan juga kias. 4 ni kita perlu pegang untuk kita memahami segala perintah dan larangan Allah SWT. Okey, seterusnya kita terus pada sumber ilmu tafsir. Ini 4 merupakan
sumber ilmu tafsir. Yang pertama semestinya Al-Quran yang pertama. Yang paling atas sekali Al-Quran. Dan yang kedua ialah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa perkara yang Nabi katakan, ikrar Nabi, perbuatan Nabi semuanya menunjuk kepada perintah dan juga larangan Allah SWT. Yang ketiga ialah ijtihad ulama tafsir. Macam mana kesepakatan antara ulama ni, mereka bersepakat untuk membincangkan sesuatu masalah dalam agama ni. Contoh masalah-masalah yang melibatkan fiqah lah, yang melibatkan pada masa kini kan. Okey, yang keempat ialah pandangan sahabat. Of course lah, sahabat antara orang yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, dan mereka antara orang yang paling faham Al-Quran selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi pandangan sahabat pun diambil kira lah dalam penafsiran ilmu ni, ilmu Al-Quran. Okey, kita dah cerita berkenaan sumber dan juga sebab yang kita perlukan untuk pelajari ilmu tafsir. Jadi sekarang kita akan bincang berkenaan tujuan adanya ilmu tafsir ni. Okay, pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan panduan yang betul. Macam saya cakap tadi, kita dah jelaskan ayat tu secara betul. Kita tak nak ada salah faham dalam penjelasan tu. Sebab kalau kita salah tafsir, benda tu akan merosakkan akidah kita dan merosakkan amalan kita. Yang kedua ialah membimbing manusia ke arah hidayah dan mengaitkan mesej wahyu dengan realiti kehidupan manusia. Macam mana kita nak bawa hukum-hukum yang ada dalam Quran tu dalam kehidupan seharian kita kan. Macam mana kita lihat ulama-ulama terdahulu waktu zaman Bani Umayyah kan, zaman kegemilangan umat Islam. Yang mana waktu tu zaman keemasan ilmu. Ilmu ni dikuasai majoriti oleh umat Islam lah kan. Semuanya berpunca daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran tu, macam mana mereka memahami Al-Quran dengan begitu baik dan betul kan. Sampai kan mereka boleh wujudkan cabang-cabang ilmu yang pelbagai. Contohnya apa? Kalau kita lihat contoh ilmu tentang autonomi, tentang badan manusia kan. Al-Quran begitu kan. Dan ilmu tentang astronomi. Macam mana peredaran antara pagi, siang dan malam. Macam mana matahari itu terbit dan terbenam. Kan, daripada timur ke barat. Itu semua astronomi tu semua hasil kaitan daripada sumber-sumber yang dirujuk ialah Al-Quran lah kan. Mereka memahami dengan cara betul dan mereka tafsirkan itu, kemudian mereka boleh wujudkan cabang-cabang ilmu berbagai. Contoh ilmu mantik kan, ilmu tentang matematik, lepas tu ilmu tentang langit, bintang, macam mana cara kita nak baca bintang kan, baca untuk lihat waktu solat kan. Itu semua ada kaitan yang rapat. Dan macam mana kita nak aplikasikan semua tu dalam kehidupan kita dan seharian kehidupan kita ni kan. Sebab Al-Quran memang sangat penting, memang menjadi rujukan yang asas pada umat Islam kan. Allah begitu Al-Quran kan. Memang Allah SWT turunkan Al-Quran ni untuk orang mukmin menjadi panduan kepada orang mukmin. Okay, seterusnya kita lihat pada ayat sekali keistimewaan ilmu tafsir. Apa keistimewaan? Apa yang kita dapat kalau kita amalkan ilmu tafsir ni? Okey. Yang ketiga, ilmu yang paling mulia dalam tradisi keilmuan Islam. Memanglah sebab Al-Quran kan paling mulia. Jadi kita nak faham Quran, kita perlu ada disiplin ilmu tafsir. Kita kena tahu cara nak fahami Quran tu. Kita perlu nafsir Quran tu. Jadi dia merupakan ilmu yang tertinggi jugalah kan. Okey, dan akhir sekali menjadi asas kepada cabang ilmu Islam. Macam saya kata tadi tu lah, cabang. Dia induk. Induk dia adalah Al-Quran paling atas. Dan daripada Al-Quran tu berpecahnya lah pelbagai jenis ilmu yang ada sekarang. Okey, itu saja dari saya. Jadi seterusnya kita akan teruskan kepada pembentangan orang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tentang topik 2, iaitu sifat tafsir, ilmu tafsir dan takwil. Tafsir dari segi bahasa ialah berasal daripada perkataan fasara, iaitu menjelaskan, menghuraikan dan memperincikan. Seterusnya, tafsir dari segi istilah pula bermaksud ilmu yang membincangkan penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran. Ia bermaksud mentafsir sesuatu secara zahir lafaz, sebab penurunan ayat, konteks sejarah serta implikasi hukum dan pengajaran. Seterusnya, takwil pula. Takwil dari segi bahasa ialah mengembalikan sesuatu kepada asal atau kesudahannya. Dari segi istilah pula, ia bermaksud pentafsiran makna ayat daripada makna zahir kepada makna lain yang lebih mendalam atau tersirat. Maksudnya, menafsirkan sesuatu ayat yang tidak direct. Maksudnya tidak boleh ditafsir secara terus. Kena dia ada orang kata
ada makna tersirat daripada ayat tersebut. Okay. Seterusnya, ilmu-ilmu yang diperlukan oleh pentafsir. Pertama, mereka perlulah mempunyai ilmu bahasa Arab yang ilmu bahasa Arab yang kuat. Yang ini merangkumi nahwu, saraf, balaghah, bayan dan ma'ani. Yang kedua, mereka juga perlu mempunyai ilmu tentang asbab nuzul. Asbab nuzul ni ialah sebab turun ayat. Yang ketiga, mereka perlu menguasai ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini berkaitan tentang cara bacaan dari setiap imam-imam yang ada. Seterusnya, keempat, perlu mahir dalam bidang nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh ni sebenarnya dia dalam topik ilmu fiqh, iaitu ilmu tentang nasah. Ilmu nasah ni dia macam dia membatalkan hukum yang ada kepada hukum yang lain. Contohnya seperti penukaran kiblat. Kiblat pertama kita yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Masjidil Aqsa. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk supaya kita menjadikan Kaabah di Arab untuk jadikan kiblat. Gitu. Seterusnya, ilmu hadis. Ilmu hadis ni contohnya macam mahir tentang hadis, jenis-jenis hadis, riwayatan, itu semua. Okay. Waktu kan end tu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaki Mahathir bin Zulusyaini. Membuka matrik KID 240604-126. Okey. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk iaitu tajuk Kaedah dan Asas Mentafsir Al-Quran. Kaedah mentafsir Al-Quran telah disusun oleh para ulama bagi memastikan setiap tafsiran yang dibuat tidak menyimpang daripada maksud sebenar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah-kaedah ini menjadi paduan yang penting agar pentafsiran dilakukan secara sistematik, berautoriti dan melandaskan sumber yang sahih. Okey, maksudnya kat sini kaedah dan asas mentafsir Al-Quran ni dia merupakan salah satu langkah yang penting dan perlu diambil supaya tidak berlakunya kesalahan dalam mentafsir sesuatu ayat Al-Quran tersebut. Seterusnya, okey, terdapat dua kaedah iaitu kaedah pertama ialah mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan sesuatu ayat dengan ayat yang lain yang lebih jelas. Contohnya, ayat yang umum diperincikan oleh ayat lain dalam surah yang berbeza. Okey, seperti yang kita tahu dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat atau beberapa surah yang mempunyai cerita yang lebih kurang. Terdapat surah yang mempunyai kaitan dengan surah yang lain. Bagi contoh macam sebagai contoh adalah di dalam ayat Al-Quran iaitu telah menjelaskan bahawasanya dan dirikanlah solat. Akan tetapi terdapat contoh yang sama di dalam surah An-Nisa iaitu ayatnya bermaksud sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang yang beriman. Kaedah yang kedua pula ialah mentafsir Al-Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah penerima wahyu dan pentafsir yang pertama. Boleh kita lihat iaitu pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku yang diberikan Al-Quran dan yang seumpama bersamanya. Riwayat Abu Dawud. Kat sini apa yang saya faham adalah Nabi Muhammad merupakan
penerima wahyu yang pertama, iaitu dalam pelbagai cara. Antaranya adalah daripada ayat Al-Quran. Dan baginda yang memahami maksud yang tersirat dan tersurat dalam ayat tersebut. Okey, maafkan saya. Terdapat tiga kaedah dan asal mentafsir Al-Quran. Iaitu yang pertama, kaedah mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, mentafsir Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tafsir berdasarkan pandangan para sahabat. Okey, untuk tafsir berdasarkan pandangan para sahabat mempunyai kelebihan kerana mereka menyaksikan sendiri proses penurunan wahyu. Yang kedua, memahami sebab-sebab penurunan ayat. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab asli dengan mendalam. Oleh itu, tafsiran mereka sangat dihormati dan dijadikan rujukan utama selepas Al-Quran dan Sunnah. Okey. Terdapat beberapa adab-adab sebagai seorang pentafsir. Yang pertama, mestilah mempunyai sifat yang ikhlas. Yang kedua, dapat menghormati pandangan ulama terlebih dahulu. Yang ketiga, sering merendahkan diri. Yang keempat, berhati-hati dalam mentafsir ayat-ayat hukum. Dan yang kelima, mestilah mempunyai sifat-sifat yang tawaduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan membentangkan topik yang ketiga, iaitu sejarah pengembangan ilmu tafsir. Ilmu tafsir ialah disiplin utama dalam pengajian Al-Quran yang berfungsi menjelaskan maksud, tujuan, konteks ayat-ayat suci serta agar dapat difahami serta diamalkan dengan tepat. Kerana tidak semua ayat dapat difahami secara literal tanpa penjelasan. Dapat ayat yang umum, khusus, mujmal, mutasbih serta ayat-ayat mempunyai sebab penurunan tertentu. Seterusnya, tafsir pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW merupakan fasa asas pembentukan ilmu tafsir. Kerana baginda penerima wahyu yang paling memahami kehendak Allah SWT. Tafsir baginda mengagumi 4 aspek. Yang pertama, penjelasan makna ayat. Penjelasan makna ayat iaitu terdapat ayat-ayat Al-Quran yang sukar difahami oleh para sahabat. Lalu baginda menjelaskan maksud sebenar ayat tersebut. Penjelasan ini memastikan tiada kekeliruan dalam memahami ajaran Islam. Yang kedua iaitu huraian hukum hakam. Banyak ayat Al-Quran yang menyentuh tentang hukum seperti solat, zakat, puasa dan haji. Rasulullah SAW bukan sahaja membaca ayat tersebut, malah menguraikan cara pelaksanaannya secara terperinci. Contohnya, perintah mendirikan solat dijelaskan melalui sabda dan amalan baginda yang menunjukkan tata cara solat yang lengkap. Yang ketiga iaitu aplikasi praktikal dalam kehidupan. Rasulullah SAW mentafsirkan Al-Quran melalui tindakan dan akhlak baginda sendiri. Kehidupan baginda menjadi contoh praktikal kepada para sahabat dalam memahami serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Hal ini bertepatan dengan peranan baginda sebagai penjelas dan pelaksana wahyu. Okey, baik. Yang terakhir iaitu keempat, penjelasan terhadap ayat umum atau ringkas. Terdapat ayat yang berbentuk umum dan memerlukan perincian lanjut. Rasulullah SAW memperincikan maksud ayat-ayat tersebut agar dapat difahami secara jelas dan tidak disalahertikan. Seterusnya, kita masuk pada ciri utama tafsir pada zaman Rasulullah SAW. Ciri yang pertama iaitu bersumberkan wahyu dan petunjuk Allah SWT. Dan ciri kedua iaitu bebas daripada pengaruh pemikiran luar. Dan yang ketiga, bertujuan membimbing pengamalan Islam secara menyeluruh. Dan yang terakhir, menekankan kefahaman kontekstual tanpa perlu penulisan formal. Kontekstual ini iaitu
memahami sesuatu mengikut keadaan dan persekitarannya, bukan secara terpisah atau literal semata-mata. Okey, seterusnya kita masuk pada tafsiran pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Iaitu selepas kewafatan Rasulullah SAW, tanggungjawab mentafsir Al-Quran diteruskan oleh para sahabat yang menerima didikan langsung daripada baginda. Mereka bertafsir berdasarkan penguasaan bahasa Arab yang tulen dan kefahaman asbabun nuzul serta pengalaman bersama Nabi SAW. Ada tokoh pentafsir dalam kalangan sahabat iaitu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas digelar Al-Tarjuman Al-Quran kerana keluasan ilmunya. Yang kedua, Abdullah ibn Mas'ud. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat, Ali bin Abi Talib. Okey. So, ciri-ciri tafsir pada zaman sahabat iaitu bergantung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, penggunaan ijtihad serta had. Ijtihad ni maksud usaha yang bersungguh untuk mengeluarkan hukum atau membuat keputusan dalam sesuatu berdasarkan dalil syarak. Okey. Yang ketiga, belum dibukukan secara rasmi. Dan yang keempat, disampaikan secara lisan melalui pengajaran langsung. Terima kasih. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan saya, iaitu tafsir pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in, ilmu tafsir mula berkembang dengan lebih meluas. Hal ini berlaku apabila Islam tersebar keluar semenanjung Arab dan semakin ramai masyarakat bukan Arab memeluk Islam. Keadaan ini menyebabkan keperluan untuk memahami Al-Quran dengan lebih jelas. Golongan tabi'in menimba ilmu secara langsung daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Antara tokoh tafsir yang terkenal pada zaman ini ialah Mujahid bin Jabir, Ikrimah, Qatadah dan Hasan al-Basri. Sebagai contoh, Mujahid bin Jabir pernah membaca Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 30 kali dan berhenti pada setiap ayat untuk bertanya tentang maknanya. Ini menunjukkan kesungguhan dan ketelitian golongan tabi'in dalam memastikan tafsiran yang tepat. Pada zaman ini juga muncul beberapa madrasah tafsir yang terkenal seperti Madrasah Mekah, Madrasah Madinah dan Madrasah Kufah. Setiap madrasah mempunyai pendekatan tersendiri bergantung kepada sahabat yang menjadi rujukan utama mereka. Dari segi ciri, tafsir pada zaman tabi'in masih berasaskan riwayah, namun mula berkembang dengan penggunaan ijtihad. Perbezaan pandangan juga mula muncul dan terdapat unsur Israiliyat secara terhad. Penyampaian tafsir kebanyakan secara lisan, walaupun ada yang mencatatnya untuk rujukan peribadi. Seterusnya, tafsir pada zaman tabi'at tabi'in. Memasuki pada zaman tabi'at tabi'in, ilmu tafsir semakin matang dan berkembang. Pada ketika inilah disiplin ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu balaghah dan fiqh turut berkembang, lalu mempengaruhi pendekatan dalam mentafsir ayat Al-Quran. Tafsir tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada riwayat, tetapi turut menggunakan analisis bahasa dan kias untuk memahami maksud ayat dengan lebih mendalam. Namun begitu, para ulama tetap berpegang kepada peringatan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi yang bermaksud sesiapa yang berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya semata-mata, maka bersedialah mengambil tempatnya di neraka. Hadis ini tidak difahami sebagai larangan mutlak terhadap ijtihad, tetapi sebagai peringatan bahawa tafsiran mestilah berasaskan ilmu yang kukuh, metodologi yang sahih serta tidak bercanggah dengan prinsip Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seterusnya, tajuk yang ketiga ialah zaman tadwin, iaitu pembukuan tafsir. Zaman tadwin ialah merupakan fasa kematangan dalam sejarah perkembangan ilmu tafsir pada abad kedua dan ketiga Hijrah. Tafsir mula dibukukan secara sistematik mengikut susunan mushaf dan disertakan dengan sanad bagi memastikan ketulinan riwayat. Antara karya awal yang terkenal ialah Tafsir At-Tabari dan Ma'ani Al-Quran. Karya ini menjadi asas penting dalam perkembangan ilmu tafsir selepas itu.
Pada zaman ini juga muncul pelbagai manhaj tafsir seperti tafsir bi al-ma'sur, tafsir bi al-ra'yi, tafsir fiqh, tafsir lughawi, tafsir adabi atau haraki. Dalam konteks tafsir contemporary, karya seperti tafsir fi zilal al-Quran memberi penekanan kepada aspek tarbiyah, penghayatan dan pembinaan jiwa umat agar Al-Quran terus relevan dalam kehidupan semasa tanpa menyalahi prinsip asalnya. Secara keseluruhannya, ciri utama zaman tadwin ialah tafsir dibukukan dan diklasifikasikan secara sistematik. Wujud kepelbagaian pendekatan berkembang mengikut keperluan masyarakat dan menjadi rujukan utama sehingga hari ini. Sekian daripada saya.